Wah. Kita sekarang berada di kita berada di Blue Lagoon. Ni macam hot spring, tapi sebab sini dia Blue Lagoon sebab dia warna biru. Dia mandi kan? Tak tahu. Apa 7 km dari Pekan Reykjavik. Ni yang free lah, yang berbayar kat dalam. Kita masuk RM600 seorang. Kita orang berempat. 400 mandi. 400 bayar kereta sebulan. Tu mesti tahu. Sorry. Tak ada bau. Ada kat situ. Okay, kita try. Tak ada apa pun. Dah pulang. Dalam tu dapat air panas. Dari sini. Odorless. Ada bau apa? Dekat licin lah. Tak mengenam. Tahu. Dia buat satu video dekat handphone mama ni, ambil dengan ada mama sini. macam dia buat satu kawasan yang free untuk orang tengok kan. Kita nak tahu dah orang Iceland kerja mana. Orang kerja sini. Sekejap nak photoshoot. Jom hotel Silika. Angin. KL tak ada angin, so banyak bangunan. Kita ke gunung lah. Siap. Sebab tu lah airport yang bahaya kat Pakistan tu kan kat antara gunung. Sebab tu dia bahaya. Banyak wind shear. Tinggal ni lumut-lumut dia. Biasanya macam wallpaper desktop mat. Style. Kita jumpa di kereta. Yeah. Okay, kita dah on the way balik dah. What a walk. Ini 10,000 step macam ni. Macam kat Japan ni. Tengok ni. Kat sini. Kat sini. Alright. Macam ada batu ni. Korang tak sejuk. Okay lah. Jumpa dalam kereta. Bye bye. So bila kita bergerak daripada Blue Lagoon tu, kita akan jumpa ni. Tak tahu ni apa. Tapi gunung volcano nya mana? Ada drone tu. Ada orang main drone. Tu. Wah. Atas. Oh, lawa. Ada ni.
tepi. Lawa bawah ni. Style baik. Logik lah. Macam nampak. Ya, dia macam kita makan aiskrim yang dia cair lah. Betul dia. Betul liquid. Ada certain part ni yang masih lagi berasap. Oh, berasap. Ada asap betul. Ya, ada lawa. Bawa nak bawa. A few moments later. Selamat petang di bandar Reykjavik. So kita sekarang berada di bonus N19. Hah? Nasi habis? Oh lagi kan? Ni mana? Boleh? Ni lah. Ni lah. Ada di bonus. Nak beli something. Kita tahu apa ni. Cream coklat kot. Tu dia yang paling digemari sekarang. Whiskey. Mana? Belum je ke? Ya. Tak tahu apa. Jus Monster ni baru. Tak nak nampak. Tutorial biasa Powerade. Tak ada apa dah ni. Kita orang just nak beli makanan sikit. Buat snack kan. Kita balik rumah. Rumah belakang ni je. Dekat. Alright. Bye bye. Sampai esok. Good night. Okay guys, hujan guys. Hari ini adalah hari yang hujan. Suhu rasanya ni macam dalam 5 darjah Celsius ataupun 9. Rasanya lah. Kita akan tengok balik. Okay. Kita tengok Alamak, wifi tak ada. 6 guys, betul lah. Tak betul kot. 6. Cloudy. Hari ni paling low 3 darjah Celsius. 6 pun dah sejuk. Mulut pun dah basah. Sejuk. Sakit dia lu. Sejuk. Meat. Jom masuk dalam. Mana kereta?
Tu kat atas dashboard pun letak. What up guys, with Roy here at the Black Sand Beach, Iceland. We're supposed to go there, but unfortunately we are here. This is the same spot. The difference is here we have a stacking stone. The view is superb. You see the sand is black. Why it's black? Because maybe lah volcano and eruption. Batu yang kita tengok semalam tu, lama-lama kan dia dah setahun dia pasir. So dia punya laut ni pun dalam ni. Oh dalam. Oh hitam. Tak nampak pasir ni hitam. Selalunya ada saru kuning ni, hitam. Nice gila. Dia punya laut dalam. Tu risky. Jom kita bergambar. Pasir guys. Dia pun bukannya daripada siput. Nampak macam batu. Nampak? Gila. Kalau tengok ombak ni, formation dia kan, nampak? Nampak? Sana tu dalam. Dan hari ni lampu dia warna kuning. Maksudnya memang bahaya lah. Ayam balik batu kena Nabil. Sejauh mana? Sebab tak kena kepala. Ayam nak balik gini. Tangan kena saling lepas. Bahaya. Ikut kan? Caught on camera. Aku mampus. Saya juga mampus. Dah selesai dah kat batu ni. Selawar cuma tak tahu macam mana boleh jadi. Boleh je, minta kereta ambil kan. Minta kereta ambil kan.